So inilah tempat studio mini aku untuk aku buat editing video, main game ataupun layan movie. Aku ada dua monitor. Monitor ni monitor utama untuk editing video apa semua. Okey, yang ni pula untuk macam baca Discord ke apa benda kan. Aku set up as vertical macam ni. Dan lighting utama aku pakai this one, size 90cm. Dan lighting yang aku pakai ni, not sure korang nampak ke tak. Kita pakai daripada Colbor. Yang ni model CL60R. This one dia boleh set up as by color, nak buat RGB ataupun main key light macam ni. Contoh. Ini mode by color. Kalau korang tengok, nampak tak? Dah bertukar jadi color pink. Basically semua color RGB dia boleh settle lah. Okay, dan ni setup utama aku. Aku pakai RTX 3080 Ti. Casing ni daripada Deepcool CG530F. RAM 32GB, masih DDR4. Dan yang lain tu basic je lah. SSD 2, hard disk aku ada 2. Dan sebab case ni tak boleh nak placekan hard disk tu belakang. Actually belakang tu boleh place satu je hard disk tu, aku kena placekan dekat depan. Plan aku next time aku nak beli docking lah, untuk aku dock hard disk kat depan ni. Macam aku cakap ni monitor utama, ni monitor second. Ni keyboard yang aku tengah guna sekarang untuk kerja, daripada Curicube. Yang ni F75, yang ni creamy. Okay, ini mouse daripada Thunderrobot ML9. Yang ni mouse yang betul-betul kecil. So ini keyboard collection aku. Bawah tu pun ada lagi. Basically semua barai, tak sempat nak kemas pun untuk video ni. Sana pun ada lagi keyboard. Yang ni ruangan komik aku. Basically segala Dragon Ball punya komik ada, Dr. Slump ada. Kat bawah ni ada lagi komik, macam-macam komik lah. Macam Crayon Shinchan, Doraemon, semua ada. So inilah setup aku. So kalau korang ada soalan pasal PC ke setup ke, boleh tanya dekat komen. Ciao.